Seorang alim besar tasawuf bernama Sahih bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, apabila seorang hamba Allah mengamalkan kebajikan dan lantas ia berkata, "Wahai Tuhanku, dengan kurniamu lah maka engkau telah menjadikan aku dapat beramal, dan dengan inayahmu serta kemudahan yang engkau kurniakanlah maka aku telah dapat beramal." Bererti orang itu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab, "Wahai hambaku, engkau telah taat dan patuh kepadaku, dan engkau telah mendekatkan dirimu kepadaku." Tetapi apabila kita melihat bahawa kitalah yang beramal dan sebagainya, lantas kita berkata dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah beramal, aku telah mentaati dan aku telah mendekatkan diriku kepadamu." Bererti bahawa yang demikian itu membawa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berpaling dari kita, tidak senang kepada kita kerana kita tidak mematuhi bahawa kita beramal itu adalah kerana kurnia-Nya. Justru itu maka Allah berkata kepada kita, "Wahai hambaku, akulah yang memberi taufik kepadamu, yang memberikan pertolongan kepadamu dan yang telah memudahkanmu beribadat dan beramal. Mengapakah engkau tidak mengakui yang demikian itu?" Dan apabila seorang hamba Allah berbuat salah, lantas ia berkata, "Wahai Tuhanku, engkau telah mentakdirkan, engkau telah menghendaki dan engkau telah memutuskan bahawa aku yang telah berbuat tidak baik ini. Nescaya Allah yang maha agung dan maha besar akan marah kepada kita." Dan Allah akan berkata, "Wahai hambaku, engkaulah yang bersalah, engkaulah yang tidak mengerti dan engkaulah yang derhaka kepadaku." Tetapi apabila dia berkata dan berdoa kepada Allah disebabkan kesalahannya, "Wahai Tuhanku, aku telah aniaya atas diriku, akulah yang salah dan akulah yang tidak mengerti." Nescaya Allah akan menerima permohonan kita dan Allah akan menjawab, "Wahai hambaku, akulah yang menghendaki yang demikian, akulah yang telah mentakdirkannya, kerana itu sesungguhnya aku maafkan segala kesalahanmu." Demikianlah kata Sahih bin Abdullah yang telah menggambarkan antara kita dengan Allah dalam berakhlak dan beradab kepadanya, sehingga dengan akhlak dan adab kita kepadanya itu, maka Allah menerima taubat kita, mengampunkan kesalahan kita, sayang dan kasih kepada kita. Tetapi jika tidak, maka Allah pun akan berpaling dari kita dan jauh dari kita.